Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Ramadan al-Mubarak. Dan untuk program hari ini, bukan program hari ini ya, dari puasa pertama sampai ke hari ini, sampailah malam raya, dibagi rezeki, buka puasa di sini ibu-ibu, lepas tu bapa-bapa, lepas tu remaja-remaja dia pusing ya. Lepas tu bapa balik, ibu balik, remaja balik, dan anak-anak kecil ni setiap hari memang bagi duit raya kat mereka. Dan saya tak tahu nak cakap lah, mungkin Allah bagi saya ni tak ada pelajaran pun, dia bagi rezeki. Dan untuk mengingati orang kaya-kaya yang di luar tu, tolonglah bantu orang-orang miskin dan memberi apa yang kita ada, sebab duit ni tidak kita pegang lama, tidak sampai ke liang lahat ya. Hanya kita bawa balik kain kapan saja. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Ya. Untuk Baku Ramah ini berapa orang yang akan dapat? Baku Ramah saya akan bagi lebih kurang dalam 2,000 orang lah. Baku Ramah 2,000 orang, dan untuk dibagikan pada B40 orang-orang susah dan orang-orang kampung saya. Dan sekitar di kawasan Air Hitam, Rumah 100, Padang Suria, Zurut, Kampung Baru, kawasan ada minyak, ada beras, ada gula, ada susu, ada bihun, ada bermacam-macam, menilai RM100 lah. Baku Ramah ni akan diberi sampai habis Ramadan? Ya, sampai habis Ramadan. Bukan habis Ramadan, tak habis Ramadan pun satu Malaysia dah bagi Baku Ramah dah. Kita bagi daripada PDRM maupun orang-orang susah, dan kepada negeri-negeri yang banjir kan. Banyak kita dah buat sumbangan lah. Sebab bukan yang kita buat, Allah gerakkan saya untuk dibahagikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagi saya satu jarang lah, jarang ya, orang yang ada benda yang mampu buat keadaan begini. Dia membagi kebanyakan pada asnaf-asnaf, orang susah yang memerlukan. Dia banyak membantulah. Sebab saya berkawan dengan dia pada muda, jadi saya kenal orang dia. Pada muda, jasa dia, perangai dia sama macam ni. Cuma kadang ada individu-individu yang sesuatu yang membuat, biasalah itu kan. Tapi daripada pandangan kami di masyarakat Pulau Pinang ni, terbaiklah. Dia banyak membantulah masyarakat. Jadi untuk program hari ni meriah. Dan saya tengok banyak asnaf-asnaf, orang susah, gembiralah dapat hadiah-hadiah dan orang kata sumbangan-sumbangan yang diperlukan ketika yang untuk menyambut Aidilfitri ini ya. Apapun saya mengucapkan tahniahlah pada Datuk Seri Salim atas pemberian dan sumbangan beliau terhadap masyarakat-masyarakat di Pulau Pinang ni. InsyaAllah. Sempena kita menyambut Ramadan al-Mubarak, dan tidak lama lagi, 5 hari lagi ataupun 4 hari akan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah yang mengenali saya, dan ingat satu pesanan saya, jangan kita menangis di pagi raya ya. Kalau sayang diri anda, perlahan-lahanlah anda memandu kereta untuk balik kampung menyambut hari raya bersama ibu ataupun keluarga. Ini penting bagi saya. Bila bawa kereta nak balik kampung, ingat saya pesanan saya, supaya kita selamatkan diri kita dapat jumpa keluarga di pagi raya bermaaf-maafan. Jangan kesedihan kita apabila kita balik tidak ada orang yang kita tunggu itu. Dengar kemalangan itu, saya tak nak benda ni berlaku pada tahun ini. Hati-hati, ingat bila bawa kereta saja, ingat salim. Pesanan saya untuk bawa perlahan-lahan dan berhati di jalan raya. Mudah-mudahan sambutan dengan keluarga Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini dapat dengan keceriaan. Maaf zahir batin daripada saya, Salim Abdul Rahman, dari ujung kaki sampai ke ujung rambut. Okey, daripada saya ucapan Hari Raya, daripada saya, kami jemaah AHP Negeri Pulau Pinang mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin untuk semua warga negara Malaysia. InsyaAllah, semoga tahun depan kita akan menyambut lagi begini, insyaAllah. Amin. Assalamualaikum, nama saya Nuramia. Nama saya Balkis. Kami daripada Kampung Melayu. Ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum, saya dari Kampung Melayu. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin.